Sayur kacang panjang guys. Sayur kacang panjang sekali toknya agak subur buat pertama kali. Subur kacang panjang. Ada beberapa pokok. Tak habis makan juga lah kalau makan sendiri. Masih belum besar buahnya, tapi yang besar untuk yang pertama kali yang besar dah diambil. Yang tu masih kira muda lagi lah. Yang tu dah boleh, tapi semalam dedinya dah ambil, so yang tu kita tinggalkan dulu. Yang panjang-panjang. Yang ini tanam sendiri guys, tangan sendiri guys, first time. Selain ya, ada tanam pokok pandan, nanti bagi. Yang tu laici besar, beli, pokok beli. Ada tanam pandan juga, ada tanam kunyit, buah naga. Ada 8 pokok buah naga guys. Tok jagung kuning, warna kuning, jagung warna kuning. Ada kunyit lagi, ada pokok naga dekat sebelah. Ada kantan 2. Ada kacang apa nama kacang tu? Tapi buahnya si berapa bagus lah, cepat mengeluarkan buah tapi si berapa bagus. So tu tadi pokok kantan terus ditanam, terus menghijau. 2 pokok naga lagi. Naga kita tanam dekat tepi-tepi guys. Tu pokok rambutan injet masa saya membakar kawasan tu dengan pokok langsat guys. Boleh tedah injet. So tu pokok bendi dah mula mengeluarkan buah-buahnya juga. Buah-buah dan bunganya bendi guys. Pas ya macam terbantu sikit. Itu adalah jagung, kami beli jagung warna putih. Mak
kami madah. Sebab ditanam terlampau rapat. Sebab saya pernah menanam pun. So belajar dari kesilapan. Itu adalah bukan pokok lah, sayur sawi pahit. Daunnya dikacau oleh sesuatu, saya tahu apa yang mengacau. Kita cabut rumputnya guys. Telah disiram oleh bapaknya. Adalah sayur pahit. Yang timun pun dikacau. Tidak tahu apa yang mengacaunya. Tengok ada putik buahnya. Tuh, dalamnya pun ada buah sih. Ada buahnya. Banyak juga buahnya guys. Di dalamnya pun ada buahnya ya, dalam buahnya. Tapi masih berapa bagus lah buahnya. Ada yang mengganggu. Next kita ada kangkong. Kangkong sepatutnya dijarakkan, tapi si sempat dijarakkan hari ya, si sempat. Kalau kita biarkan aja lah. Kangkong yang tuh ditanam dengan benda lain, tapi si tumbuh. So diletakkan anak cili di situ, anak cili. Pasnya itu ada kacang lendir. Itu terung pepel guys. Terung pepel. Itu anak bendi ya, kacang lendir yang telah dijarak-jarakkan. Oh, kita ada cangkok tadi. Cangkok tok si berapa subur. Dah dibuat batas oleh bapak sidaknya. So yang kat situ subur sikit lah. Ini ada menghijau sikit daun-daun cangkok. Yang tu sepatutnya kacang pendek, yang pendek-pendek ya. Tapi sedangnya mengeluarkan anaknya hari ya. Anaknya sedang okey. Dibaja oleh maknya, mungkin terlampau panas. Jadinya terbantut. Apa nama benda tu? Pumpkin. Pun si berapa bagus daunnya, si tahu kena. Haria okey, sekarang dah macam kuning-kuning sikit. So tok tadi cangkok saya sedang menghijau guys. So kita ada juga tanaman di sebelah sini, ada juga tanaman di ujung nun. Nanti kita explore ke sia. Jom kita explore ke sebelah sini. So menanam tu adalah satu kepuasan diri yang memberikan rasa seronok, puas, keluar peluh. Jadi lepas balik kerja, itu adalah potnya. Okey, sambung balik. Di situ ada naga. Okey, kok naga, ada nanas sikit. Nanas itu adalah apa namanya, rambutan. Itu tadi adalah dabai. So kawasan untuk lapang, kelak akan saya tanam jagung di situ. Naga lagi. Daun pokok ubi, serai dan naga. Okey.
Kat situ ada ubi, lain jenisnya ubi, yang non lain jenisnya. Saya tanam pokok limau, pasia, itu pun limau. Ada pokok jambu batu. So kita pergi ke sebelah sini guys. Sekejap. Saya nak menyembur bunga ini supaya bunganya keluar dengan subur. Oke. Next kita pergi tengok di sebelah sini. Tak pun ada. Pada kacang panjang juga. Pasia. Mana cangkuk saya? Oh, dari sana. Ini adalah labu air. Labu air. Cobalah bagi baja sikit. Labu air. So, pito-pito kita tanam dengan pokok ubi. Semuanya pokok ubi guys. Pokok ubi saya tanam berpanjangan panjang sampai ke hujung. Situ husband ada tanam pokok lada guys. Limau. Tuh, pokok ada timun. Mak tanam timun di situ. Dengan kacang lendir. Oke guys, ya ajalah tanaman kami ya kristal. Dari masa ke semasa kita akan tengok perkembangannya lagi. Oke.